Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kerana pada pagi ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir dalam satu majlis ilmu yang mana pada pagi ini kita nak bicara berkenaan dengan hakikat sebenarnya, berkenaan dengan Quran juga. Cuma tajuk dia lebih fokus 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Sebenarnya bagi sesiapa yang ikuti kelas pengajian Maulana di Darul Kautsar, sebenarnya ada dah Maulana bincang dia tajuk ni sebenarnya. Cuma mungkin ramai di kalangan kita ni tak tahu ataupun tak ikuti dia punya perkembangan. Jadi pada pagi ni kita guna kitab ini, yang mana kitab ni mana 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan yang disusun oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Yang mana kalau tengok di situ judul asal dia dalam teks Arabnya Qawaid Al-Quraniyah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ana tidak maksud untuk baca secara keseluruhan. Cuma kaedah ni kita akan baca semua. Sebab bagus kaedah dia. Kalau tengok dalam fihris dia tu, dalam indeks dia tu, atau anda rasa kita kena baca sendiri lah. Sampai kepada kaedah yang ke-50. Dia ucapkanlah kata-kata yang baik sampai kepada kaedah yang ke-50 tu, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Bahkan sebenarnya 50 kaedah ini, kalau kita baca, kita akan nampak apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita supaya kita dapat meneruskan kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semua aspek lah. Kata anak kata bagus tu. Sebab anda duk tengok, anda sendiri baca kaedah pertama pun banyak perkara yang perlu kita beri perhatian sebenarnya. Sebelum kita terus pergi, anda nak ambil pengantar penulis itu. Muqaddimah penulis lah, itu penting. Walaupun mungkin tidak baca semua. Cuba tengok pengantar penulis. Biasanya bila kita baca kitab ni sebagai peringatan. Bila kita baca kitab ni, kita tidak boleh tinggal sebenarnya dia punya muqaddimah penulis. Sebab muqaddimah penulis tu biasanya dia akan sebut apa tujuan dia tulis kitab ni. Yang kedua, dia akan sebut kepentingan tajuk ni. Perlu kita tahulah. Cuba tengok amma ba'du di bawah tu. Jadi kata penulis, dia kata menghadirkan gambaran sekitar kemukjizatan Al-Quran tentunya satu hal yang tidak pernah selesai dan tidak pernah menemui titik hujung. Jadi kalau kita nak bincang Quran, nak memahami ijaz Al-Quran tentang mukjizat Quran, tentang kelebihan Quran ni, dia sampai kiamat pun tak akan selesai. Itulah sifat ijaz Al-Quran. Ada nak ayat tu. Jadi maknanya pengajian kita ni sebenarnya nak menimbulkan keyakinan terhadap dustur perlembagaan hidup kita yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu Quran. Proses nak faham waktu sebenarnya. Kita mengaji tafsir, mengaji tadabbur, itu satu bahagian lain pula. Yang mana kira-kiranya penulis ini, Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, dia cuba untuk bawa ayat Al-Quran dalam bentuk penghayatan hidup dengan mengambil ayat-ayat tertentu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya maksud dia. Supaya kita nampak dari sudut kehidupan, orang panggil Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan peraturan hidup tu nak amal macam mana. Kadang-kadang kalau setengah-setengah tu, ni pada pandangan dia lah, tafsir. Kadang-kadang habis 3 kali khatam. Tak nampak tu lagu mana kita nak hidup dengan Quran. Sedangkan kita ni hidup. Quran tu untuk kehidupan, bukan untuk dibaca saja. Itu maksud dia je. Sebab tu anak anggap penting muqaddimah dia tu. Sebab tu kalau kita perhatikan kaedah mula-mula sekali dia sebut kaedah waqulu linnasi husna.
Mana bila kita bercakap dengan manusia, kena bercakap dengan ucapan yang baik. Dan itu ada huraian dia. Apa maksud? Kita ni tidak boleh lepas dia. Tak ada orang yang boleh duduk diam tanpa bercakap. Dia tak keluar rumah pun dia akan bercakap dengan isteri dia, dengan anak. Maknanya bercakap ini adalah kehidupan manusia. Jadi nak bercakap macam mana? Apa garis panduan komunikasi kita? Itu yang bagiannya penting buku ni. Jadi maknanya proses pengajian kita ni proses nak mengenali Al-Quran dari sudut ijaz, dari sudut mukjizat Quran. Baik. Kenyataan ni tidak pelik lah. Sebab Al-Quran itu merupakan kitab suci yang berisi dan bertabur firman-firman Allah. Makna Quran ni adalah mengandungi firman Allah. Quran ini adalah merupakan satu proses Allah nak menyampaikan kehendak dia kepada manusia. Makna interaksi Allah dengan kita. Allah nak bahasa dengan kita. Sebab tu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dia buat satu buku khusus, Kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan kita, nak faham Allah nak ayat gapo kita. Itu Quran itu sebenarnya. Jadi apakah kita boleh faham gitu? Ini salah satu usaha daripada Dr. Umar nak memberi kefahaman kepada kita dengan buat 50 kaedah ni, menggunakan ayat Quran sebagai asas perbincangan supaya kita nampak Quran nak gapo dia kita. Yang mana kalau kita gagal buat tu, maka kita dianggap sebagai minal ghafil, dari orang-orang yang lalai. Jadi istilah lalai dan tidak lalai ni, sejauh mana kita boleh ikut kehendak Allah dan sejauh mana kita ni tidak ikut kehendak Allah. Di situ penilaian dia. Baik. Jadi para ulama telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendedahkan kesenian Quran dan nak memunculkan gambaran dan di mana sudut ijaz dan keindahan Al-Quran. Jadi pendedahan ini berdasarkan kepada perspektif syariat lah. Dari segi kedalaman makna Quran. Yang mana kerja ini, usaha ini adalah merupakan usaha yang mulia. Ini kata tuan kita ni lah. Jadi kita nak menikmati Al-Quran ini, dia bukan sekadar baca. Kalau baca dalam keadaan tidak faham, kita tak akan rasa nikmat Quran yang sebenar. Kecuali kita menghayati Al-Quran ini dari sudut tadabbur, tafsir dan sebagainya. Apatah lagi kalau seorang itu memahami bahasa Arab dengan kesusastraannya, balaghahnya, lagilah dia terasa. Ana gini kalau kita tengok dalam perbincangan Al-Quran Dr. Yusuf Qaradawi pada antara dia sebut di situ, dia kata kenapa tokoh-tokoh penyair Arab di zaman Nabi dulu kagum dengan Quran sebab dia faham. Pemahaman itu berasas kepada kemahiran dari segi bahasa. Tak lihat lagi dari segi akhlak, tak lihat lagi dari segi mana Quran ini memulihkan akhlak manusia, memulihkan kefahaman. Cuma dari segi bahasa saja pun sudah ada unsur ijaz melemahkan penyair-penyair. Kemudian dari sisi yang lain, mereka lihat pula apa maklumat yang Quran nak sampaikan. Dari sudut itu pun mereka tak boleh kritik Quran. Dari semua sudut, tidak ada ruang untuk mereka kritik Al-Quran. Akhir sekali, oleh kerana mereka tetap tak mahu terima, mereka akan kata Muhammad ni ahli sihir. Menggunakan Quran ni sebenarnya sihir. Itu sebenarnya. Itu modal yang mereka guna. Jadi salah satu mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran adalah memuatkan kata-kata yang padat, yang ringkas. Ringkasnya. Tapi memiliki erti yang luas dan bernas. Dia kalau istilah manusia, kita panggil kata-kata pujangga lah ni. Kalau kita nak bincang ni, kalau dalam konteks manusia, tapi kita tak panggil pujangga dalam Quran. Tapi kalau dalam konteks manusia ni, panggil kata-kata pujangga, mutiara kata. Ringkas dalam bentuk matan, tetapi bila dihuraikan, mengandungi banyak maksudnya. Itu yang kita nak bincang. Boleh jadi seorang Muslim hanya membaca 1, 2, 3 atau 4 kata. Namun di balik kata-kata itu, dia menyingkap segudang petunjuk yang bersifat ilmiah. Tu. Asas-asas keimanan serta pendidikan. Jadi himpunan ayat-ayat tersebut, penulis ni dia kata, dia sebut sebagai dengan tajuk kaedah Quran. Untuk kehidupan. Dalam penghayatan untuk kehidupan kita. Betul lah sebab Quran itu dia bawa kaedah. Sebab itulah Quran ini disebut sebagai dustur. Baik, jika Rasulullah memiliki penjelasan yang mempesonakan dan mengkagumkan sebab beliau diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya kata-kata ringkas tapi mempunyai makna yang mendalam. Tentu ucapan-ucapan Allah yang tertuang dan tertera dalam Quran jauh lebih bernas daripada kata-kata Nabi lagi. Betul. Dah tu.
Sebab Allah lah yang menganugerahkan kemampuan berbahasa dan keahlian berkomunikasi serta petah lidah Rasulullah semasa bercakap itu Allah yang anugerahkan. Sebab kita semua maklum hadirat, Quran ni dia keluar daripada Nabi. Allah turun kepada Nabi, dia tidak direct pada umat manusia. Kita juga sedia maklum bahawa Nabi ni tak pernah belajar. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, Nabi ni tak ada seorang pun guru. Tak ada Nabi ni sebenarnya. Seorang pun tak ada. Orang panggil guru ke ustaz tempat Nabi mengaji, tak ada seorang. Tiba-tiba boleh bercakap dengan bahasa yang orang panggil hampir-hampir lah kita kata dengan Quran. Juga dia hadis. Dia tidak seperti Quran tapi hampir. Itu satu perkara yang perlu kita tahu dan bagaimana kita nak faham. Ini salah satu usaha yang dibuat oleh Dr. Umar ini. Beberapa keistimewaan kaedah-kaedah Al-Quran dalam buku ini. Di antaranya bersifat universal. Mana bersifat menyeluruh. Mana luas dia punya maksud dia tu. Memiliki keluasan makna, tidak terbatas kepada tauhid atau ibadat sahaja, tapi meliputi semua tu. Dua struktur besar agama itu. Kalau kita panggil tauhid, ibadat dan sebagainya lah. Dan berbicara tentang semua aspek kehidupan manusia. Kaedah Al-Quran juga berkait rapat hubungan antara Allah dengan hamba. Maknanya yang nak disampaikan di sini, poin yang paling penting ya, dengan kita ikut kaedah Quran ni, wahyu daripada Allah ni, dia akan mengeratkan hubungan antara Allah dengan makhluk dia. Orang panggil hablum minallah, hablum minannas lah. Hubungan kita dengan Allah dia akan lagi rapat. Maknanya proses zikrullah itu akan berjalan dengan lebih baik. Itu kaedah yang meluruskan posisi penghambaan. Jadi dengan kita faham kaedah ni, kita akan meletakkan diri kita sebagai hamba yang bagus, hamba yang baik, tentang usaha seorang mukmin mendaki menuju Allah dan kampung akhirat, supaya tepat. Jadi hak dia nak sebutnya, kenapa kita perlu kaedah semasa hidup di dunia? Sebab kita tak ada pengalaman. Orang hidup di dunia ni tak ada pengalaman. Nabi pun tak ada pengalaman. Cuma Nabi boleh sebut, kalau nak selamat hari akhirat kena buat gini dunia. Nabi sebut tu berdasar pada apa? Sebab kita Nabi pun tak ada pengalaman di dunia ni. Semua orang sekali ni saja, bila mati dia tak akan kembali lagi untuk round yang kedua. Tidak. Maknanya semua manusia tidak ada pengalaman. Hakikat sebenarnya. Tapi kenapa Nabi boleh bercakap sehingga menjadi rujukan tokoh-tokoh? Jadi kajian, ini pengaruh wahyu. Inilah sebenarnya pengaruh wahyu yang kita nak bincang. Cuma satu lagi yang sini dia tidak sebut, antara yang kita kata konsep yang kawal Nabi, sehingga bila Nabi bercakap tentang bid'ah apa pun dia betul, adalah ismatur rasul. Yang memastikan Nabi dia kecek bid'ah apa pun dia betul. Tak salah. Tapi tak mungkin manusia boleh buat begitu. Sebab manusia ni dalam bidang tertentu saja. Kalau dia tidak dalam bidang dia, kalau dia bercakap mesti ada masalah. Tapi Nabi tidak. Salah satunya wahyu, yang keduanya ismah. Ismah ni maknanya Nabi dikawal oleh Allah. Bukan sekadar tidak buat dosa tidak buat dosa besar, tidak. Dia dikawal oleh Allah SWT. Allah jaga dia. Kalau manusia Allah jaga, dia panggil hifzullah. Tapi kalau Nabi ismatullah. Allah jaga dia. Kalau kita panggil maksum tu lah. Kalau kita panggil maksum tu. Baik, sebab tu dalam kaedah buku ni, dia banyak juga dia bawa hadis-hadis Nabi. Sebab hadis ni penghuraian utama Al-Quran. Kaedah Al-Quran ni juga, dia akan meluruskan perilaku antara manusia. Dan dia buat kaji selidik lah kita kata tentang hubungan manusia. Sekaligus membenarkan dan meluruskan hal-hal yang keliru dalam hubungan suami isteri, serta hal-hal lain yang sangat banyak jumlahnya. Semoga tidak berlebihan jika dikatakan bahawa penulis telah menemukan lebih daripada 100 kaedah kehidupan yang termuat dalam Quran. Tentu kaedah-kaedah Al-Quran itu menyentuh dan menjangkau semua aspek kehidupan manusia itu. Cuma sini dia buat dalam buku ni mana 50. Lepas tu kita kata dosa ni ayat 100. Berapa mari 50? Dia panggil tadakhul. Satu istilah. Tadakhul ni kadang-kadang dia tengok kaedah ni boleh masuk dalam kaedah, dia masuk, dia panggil kaedah tadakhul. Dia tengok kaedah ni banyak, cuma dia perkecil ke saiz dengan guna kaedah tadakhul. Tadakhul ni kita serat kalau ni masuk dalam ni sebab dia lebih kurang sama. Jadi huraian bersama.
Itu dia panggil tadakhul. Atau jadi 50 tu. Tidak sedikit pihak yang mengutip sajak-sajak atau hikmah untuk dijadikan kaedah dalam kehidupan. Atau bahkan menukil potongan-potongan hadis Rasulullah. Kadang-kadang seorang itu dijadikan kata-kata pujangga untuk jadi kaedah dalam kehidupan. Kadang-kadang tulis. Kadang-kadang dia ambil kata-kata pujangga. Ada juga. Kadang-kadang kata-kata penyair. Ada unsur baik juga. Dia tidak nafi. Kata-kata hikmah lah. Pujangga. Kata-kata pujangga. Ada kadang-kadang hadis-hadis Nabi. Ada juga. Tu molek lah. Tentu tidak ada masalah di situ. Boleh. Dia pun tidak menafikan dari segi kebaikan itu. Namun, jangan sampai dilupakan kaedah Al-Quran yang begitu banyak. Memuatkan kaedah-kaedah kehidupan di mana gaya bahasa yang dipakai lebih mengena dan lebih menyentuh sebenarnya. Lebih tepat. Di antara kekhususan dan keistimewaan kaedah yang bersumber dari Al-Quran adalah mengaitkan dan menyatukan antara manusia melalui ikatan kitab Allah, yakni Al-Quran dalam semua. Mana kalau kita nak istilah pun istilah Quran. Kita nak memahami kehidupan pun melalui pendekatan Quran. Itu hak bagus. Jadi maknanya bila Quran ni, mana dia akan mendekat ke diri kita kepada zikrullah yang paling besar lah. Sebab ada sebut sama lah, Imam Suyuti kata, tak boleh lawan dah. Kalau nak kata zikir, Quran paling besar. Dalam tu ada la ilaha illallah, semua ada belakang. Kalimat tauhid. Tak boleh lawan. Jadi ini proses mendekatkan kehidupan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, menanam butir-butir keyakinan dalam hati manusia bahawa Al-Quran merupakan solusi tepat. Maknanya kita kata penyelesaian yang paling tepat dari semua permasalahan yang dihadapi. Betapapun permasalahan itu bermacam-macam dan kadang-kadang bertindak-tindak. Banyak masalah hidup kita di dunia ni hadirat. Kalau kita kira masalah kita sendiri atas nama diri kita seorang pun banyak masalah. Kalau masalah kita dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak, dengan jiran. Jadi kalau kita faham Quran ni, rasa kita akan berfikir. Dengan kita mendedahkan kaedah-kaedah Al-Quran dan kita sentiasa membasahi lidah kita dengan Al-Quran dan bahasa manusia. Ni kita gabung. Memang kita bercakap. Kita orang Melayu guna bahasa Melayu, kita bercakap bahasa Melayu. Tapi sebanyak mana kita guna bahasa Quran? Sama ada guna bahasa Arab ataupun guna kaedah Quran untuk memahamkan manusia. Kita bercakap, guna kaedah Quran. Itu dia nak bawa. Sebab tu dia mari mula, bila nak bercakap, kena bercakap dengan husnan. Bila kita guna kaedah Quran, sentiasa kita terdidik dengan Quran, kita tak akan bercakap luar daripada batas dia. Itu maksudnya. Bila kita nak bercakap, kita cakap betul. Bergurau pun betul lagi. Dan tidak mungkinlah kita akan menyebarkan fitnah, iklan secara fitnah. Sebab apa? Kita akan tengok lepas ni. Kaedah mula-mula kata macam mana. Kita orang politik, kita ahli perniagaan, tak kira kita siapa pun. Bila kita nak bercakap, bila kita terdidik dengan kaedah Quran, kita tak akan bercakap. Hatta bergurau pun masih benar lagi. Tak akan tersasar daripada kebenaran. Tambah-tambah lah ni lagi dikata dengan ada internet, dengan medsos dan sebagainya, lagilah menjadi cabaran besar kalau umat Islam itu tidak dididik dengan Quran. Betul. Anda tidak nafi. Perkataan akhlak ni dalam mana-mana bahasa pun ada. Kita tak nafi itu. Dalam mana-mana bahasa pun dia ada istilah akhlak. Tetapi akhlak Quran ni dia lain. Sebab hal ni dia lebih tepat. Sebab apa? Sebab akhlak yang ditawarkan, bentuk akhlak yang ditawarkan dalam Quran ni adalah daripada Tuhan yang mencipta manusia itu sendiri. Tentu dia lebih tepat. Lepas tu dia sebutlah di situ, dia kata sebenarnya ni buku ni asalnya dalam siaran televisyen di Saudi asalnya. Kemudian dia edit balik atas permintaan sahabat-sahabat dia. Sekali lahir dalam bentuk sebuah buku. Okey, baik. Anda nak terus pergi. Kita nak pergi pada poin pertama selalu lah. Kaedah mula-mula. Penting ni. Waqulu linnasi husna. Setengah kira baca waqulu linnasi hasana. Apa maksud waqulu linnasi husna? Ayat 83 surah Al-Baqarah. Ini kaedah. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Kenapa? Allah sebut bila kita bercakap dengan manusia, bercakaplah dengan bahasa yang baik. Pertama sekali, manusia ni dia tidak seperti makhluk yang lain. Misalnya binatang, pokok-pokok kayu, dia tak ada
bercakap seperti manusia, berkomunikasi, berbincang, mesyuarat. Tak ada makhluk lain. Tapi manusia ada tu, tabiat itu tu. Jadi maksudnya manusia ni hidup dia untuk dia bicara apa pun, dia mesti melalui komunikasi. Mesti melalui bahasa. Tak kira lah bahasa apa pun. Jadi bila kata bahasa, di situlah kena ada akhlak. Akhlak dia kan dia? Guna bahasa yang baik. Apakah di sini bahasa sini maknanya lafaz-lafaz yang kita sebut itu saja ataupun apa maksudnya? Di sini dia akan bincang. Kaedah ini maknanya bertutur dengan baik, bercakap dengan bahasa yang lunak. Kaedah ini diulang sebut dalam Quran lebih dari satu ayat. Lebih daripada satu ayat. Baik dengan mengguna bahasa asal. Makna bahasa kira-kira orang guna berlaku. Quran ni kalau kita tengok, perkataan dia guna jaga je bahasa payah. Bahasa-bahasa yang diguna tu bahasa biasa. Bahasa asas saja. Dan tegas. Tegas ni maknanya orang boleh faham tu. Kalau kita nak guna bahasa kita, dia panggil bahasa matan. Mana orang boleh hurah dengan panjang lebar. Dan tegas. Itu sifat bahasa Quran. Dan bahasa Quran ni juga, dia ada berkait di antara satu kalimah ni dengan kalimah. Dia ada kait. Sebab itulah salah satu bentuk tafsir Quran memahami lafaz. Itu sifat Quran. Pelik tu. Misalnya kalau tempat kita ni kan, ada pengajar harfiah. Memahami satu kalimah. Dan pengajar harfiah tu bila kalimah-kalimah penting, yang mempunyai makna luas, biasa dia akan hurah. Waktu kena mengaji juga waktu tu. Misalnya kita kata tabaraka, apa maksud? Dia akan sebut tabaraka ni bahasa Arab biasa pakai gini makna, tapi bila Quran guna dia ada berlaku, orang panggil di upgrade, diberi nilai tambah kalimah tu. Misalnya kalau tabaraka ni kan, kalau mengikut istilah Quran, mengikut ulama, ni bukan semata-mata bahasa Arab ni, Quran. Bila Quran guna kalimah tu, dia memberi makna dua. Serentak, bukan satu-satu, serentak. Apa dia? Kebaikan, dan kebaikan itu dalam jangka masa yang lama. Tu kita kata minta ya Allah berkatilah rezeki. Kemana kita nak rezeki ni jadi kebaikan kepada kita dan rezeki ni berpanjang. Itu makna barakah. Kalau kebaikan itu bersifat sementara, itu tidak menepati makna barakah. Itu maksud dia. Itu ayatnya bahasa Quran tu. Di antara redaksi ayat yang mirip dan senada dengan kaedah pertama ini adalah firman Allah ni dalam surah Al-Isra. Kita waqulu linnasi husna, tu surah Baqarah ayat 83. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 53 ni bahasa Quran yang makna dia lebih kurang, menjurus kepada bercakap dengan ucapan yang baik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Apa maksud dia? Katakanlah kepada hamba-hambaku, ataupun anak terjemah gini boleh, katakanlah kepada orang yang kamu bercakap dengan mereka. Bila kamu bercakap dengan sesiapa saja, bagaimana bentuk ucapan kamu itu? Mestilah ucapan itu hiya ahsan. Hiya ahsan ni kita boleh terjemah mana ucapan yang baik, ataupun satu lagi kalau dalam tafsir dia panggil ahsan ni ucapan yang terbaik yang kita boleh guna. Mungkin orang yang hebat berbahasa dia boleh guna bahasa yang lebih baik. Tapi kita pola-pola kapur pun kena usaha guna bahasa yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Dengan kadar kita lah. Itu maksud dia je. Kadang-kadang orang kampung guna bahasa kampung tapi menarik bahasa dia. Nampak ketinggian budi. Itu maksud dia je. Baik, ayat lain yang mendekati makna ini di mana Allah memerintahkan orang beriman agar menghadirkan perdebatan dengan ahlul kitab. Bila kita tengok ayat Quran, dia buat mari sini. Allah berfirman, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Mana ayat ni dia menjurus kepada kita dengan orang non-Muslim guna bahasa yang baik. Itu yang dimaksudkan. Makna menggunakan kata-kata baik untuk siapa? Untuk orang Islam saja ke? Untuk mak kita saja ke? Mak orang tak? Untuk anak kita saja ke? Anak orang kita tak guna? Lagu tu? Tidak. Sebab tu dalam kitab ni dia buat nombor lebih mudah lagi. Misalnya, bila kita kali sini, misalnya bila kita nak berdebat dengan kafir, nak bercakap dengan kafir, ialah orang kafir. Dia tidak faham agama kita. Kadang-kadang dia kritik agama kita. Tetap berdasar pada ayat tetap kita kena gunakan bahasa yang baik. Sebab bahasa yang baik itu ada unsur dakwah. Itu sebenarnya. Itu satu. Kemudian, tengok pula surah Al-Baqarah ayat 83.
Dia kata tidak sedikit ayat-ayat yang senada dan memiliki makna seperti hal ini walaupun lafaznya berbeza. Pada perbahasan berikutnya, misalnya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Baik, seterusnya. Ayat ini bercerita dalam konteks Bani Israel. Cuma hal ini penting ni sebab kita Malaysia ni masyarakat majmuk ni. Kita duduk di Kelantan tak apalah 90% orang Islam saja. Gak orang Islam je gini, orang Islam tu orang Islam. Perangai tu masalahnya. Kadang-kadang perangai pun jin pun comel. Kadang-kadang perangai pun Yahudi. Tu. Jadi kita nak guna bahasa dengan manusia lagu mana? Kalau kita pilih-pilih nak guna bahasa baik pada manusia. Tu kita nak bincang pagi ni. Cuba tengok di sini. Dia kata ayat ni ayat 83, dan ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Ayat ini bercerita dalam konteks Bani Israel. Asal dia. Tapi kena ingatlah kaedah kita belajar Quran ni, bila kita nak ambil iktibar dan program, jangan tengok pada khusus ayat itu diturunkan. Al-ibrah lagu mana? Bi umumil la bi khususis sabab. Itu kaedah Quran. Bila kita baca Quran, betul lah Quran tak ada ayat Quran tu pada orang Melayu tak ada. Kita nak ambil faedah daripada Quran. Jangan tengok pengkhususan ayat ni turun kepada siapa. Memang ayat asal konteks ni ayat turun pada Bani Israel. Di mana Allah memerintahkan beberapa perkara yang harus dilakukan oleh mereka. Ayat ini turun pada zaman Madinah. Sebab Nabi berhadapan dengan Bani Israel Yahudi ni di zaman Madinah. Banyaknya. Terletak di surah Al-Baqarah. Maknanya, di sini, bila berhadapan dengan Yahudi, Bani Israel yang cuba condemn agama kita, yang cuba memburukkan Nabi. Bahkan mereka kata kalau nak selamat ikut agama mereka, Muhammad ni tak betul, macam-macam. Apakah kita akan guna bahasa kesat untuk berhadapan dengan mereka? Tak. Tetap Islam suruh guna bahasa baik. Baik, begitulah seterusnya. Allah menyebutkan hal yang senada pada zaman Makkah, iaitu dalam surah Al-Isra, sebuah perintah yang bersifat umum. Dan katakanlah pada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan baik. Ni zaman Makkah ni secara umum. Secara umum. Kita kena kecek dengan bahasa. Pada sesiapa saja. Kemudian ayat 83 tadi. Di zaman Madinah, bila Nabi berhadapan secara khusus dengan puak-puak tertentu yang anti agama Islam ini, tetap ayat ini dikekalkan. Mana sebab tu anda kata kalau kita dalam konteks Malaysia, kita hidup di Perak, mana kadang-kadang populasi kita kata orang Islam itu pun lebih kurang gitu. Kadang-kadang ramai dia sengseng kampung tu tak. Ataupun ramai kita di sebuah di Kelantan tetap kena guna bahasa yang baik. Sebab itulah setengah ulama dia kata waqulu linnasi husna, ini asas kepada dakwah. Asas kepada dakwah. Orang nak berdakwah tak boleh kecek udus. Tak boleh kecek bahasa kesat. Bahaya. Boleh merosakkan hubungan itu. Sebab apa? Ni kalau dalam syarah Al-Adabul Mufrad dia kata, kenapa dalam Islam dia tekankan sangat hubungan mesti baik. Hubungan orang Islam, hubungan dengan non-Muslim, sama Muslim apa? Sebab hubungan itulah punca kebaikan. Bila hubungan itu putus, kita tak boleh nak salur dah kebaikan kepada orang. Lebalah hawa-hawa lagi. Patut geria kita boleh salur kebaikan kepada. Kalau kita balas dengan mak kita, banyak mana dah terjejah hubungan kita. Besar tu hubungan dengan apa tu. Begitu juga dengan orang kafir. Maknanya, paling tidak kita boleh kata akan tersekat ada dakwah. Sebab tu Nabi, kata apa pun, dia tetap jawab dengan baik. Apa? Sebab dia nak sesuatu daripada orang. Dia terima agama. Ni kita tak boleh selisih sikit. Kata huduh lalu. Tak boleh. Lagu tu. Bahasa tu memanglah dia kata kita, memang kita kata pula apa hati baru nera tidur. Memang dah tu. Sebab tu sini sebab tak nak buat bos ni asas untuk waqulu lillahi husnan fi kulli waqtin wahini, mesti sabar. Asas dia. Tak ada orang tu hilang habis tu. Jadi orang nak boleh sentiasa husnan ni fil qaul, sabar tinggi tu. Tapi orang hebat dia boleh. Boleh. Tu. Jadi kena latih ni, dia tak boleh kena latih. Kena latih Sebab tu kaedah ni dia perlu pada latihan. Dia perlu minta pertolongan daripada Allah SWT. Dan bab pertolongan Tuhan tu dia ada kaedah selepasnya. Baik, cuba tengok lagi. Jika demikian, artinya kita sekarang sedang mendengar perintah yang tegas dan asas, bersifat mendasar, di mana tidak ada terkecuali padanya. Kecuali saat berdebat dengan ahlul kitab. Kadang-kadang
berdebat dengan ahlul kitab ni pun sebenarnya guna bahasa tu bahasa tegah, kadang-kadang bahasa tu sindir ada juga, bukan tak ada sindir dalam Quran, ada juga. Tetapi tidaklah siapa peringkat bahasa tu bahasa caci maki, kutuk bangsa. Tak ada. Sebab kalau kita tengok dalam Quran pun, bila Allah nak kutuk, dia ada kan dalam istilah dia panggil, ni beberapa kaedah dalam Quran lah. Mana Allah merungut tentang perangai makhluk dia. Dia sebut sikayah dan sebagainya. Macam-macam lah istilah diguna oleh ulama. Setengah satu guna sikayah dan pelbagai lagi lah istilah. Allah tak pernah kutuk menggunakan bahasa yang kira-kiranya biasa manusia guna dalam bahasa kampung tu, tidak. Tapi dia guna bahasa tu menunjukkan mana sifat buruk. Yang mana bahasa tu bahasa, misalnya kita kata jahil, Ahmad, seperti binatang, guna kepada tahap mana tu. Sebab tu dalam Quran dia ada sebut, bila Allah guna bahasa kesak gitu untuk tahap mana. Misalnya dikutuk Bani Israel, tahap mana dia tu? Jahatnya, ubah kitab suci. Bukan main-main. Bukan ubah gerai tanah ni. Ubah kitab suci. Bunuh Nabi. Tapi kita tengok Quran guna bahasa, maknanya jenayah paling besar, zalim paling besar. Gitu ya. Sebab tu kena berhati-hati. Ini kita sudah belajar dengan Quran cara berbahasa. Cara berbahasa. Cuma di sini dia sebut anda tidak nak bicara tentang qiraat lah, sama ada kita guna waqulu linnasi husnan ataupun waqulu linnasi hasanan, semuanya mengandungi maksud hasanan di sini. Sebahagian ulama berpandangan bahawa ucapan yang paling baik itu biasa terjadi dalam bentuk gaya bahasa dan makna. Kalimah yang kita guna, susunan kalimah yang kita guna, dan selagi niat orang yang menggunakan bahasa. Sebab kadang-kadang kita guna bahasa Melayu tapi bila niat tak guna, dia orang faham tak Melayu. Tak dia. Dia atas niat orang pula. Tu termasuk dalam husnan juga. Tu termasuk dalam husnan juga. Orang kelihatan mereka kecek nyekik. Ya ada orang gitu, sabuk sama kedua kat dia. Dia kecek gerang, kita naik darah lalu. Ada manusia sini kita. Sebab tu dia kata sini, kita tengok ni, dia lahir daripada hati yang ikhlas. Bahasa tu sendiri, dia bukan sekadar mata lafaz. Quran ajar kita husnan ni bukan semata-mata menggunakan lafaz, bukan semata-mata menggunakan gabungan ayat-ayat, perkataan-perkataan, tapi dia berkait dengan orang yang melafazkan itu. Itulah. Bahasa yang baik pun kalau keluar daripada orang yang tidak ikhlas, orang yang berhati jahat, tak molek itu. Jadi pendidikan ini melibatkan zahir dan batin, baru jadi molek. Ayat ini, kaedah ini. Baik, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi gaya bahasa yang diutarakan dengan penuh kelembutan dan kesantunan, tidak keras dan tidak kasar. Gambaran penerapan kaedah ni. Min suari tatbiqat hadhil kaedah ni. Antara gambaran bagaimana kita nak aplikasikan kaedah ni dalam kehidupan kita. Tatbiqat itu. Bagaimana nak buat? Baik. Dia kata jika anda membuka lembaran-lembaran Al-Quran, wahai saudaraku, maka anda akan menemukan beberapa contoh proses nak aplikasi ke kaedah ni dalam kehidupan yang nyata. Kita tak secara teori sajalah. Dalam keadaan nyata, lepas tu kita kena usaha. Tapi gua tu tak apa, gua tu lain. Gua tu lain cerita. Cuba kita tengok. Sini dia mari dia kata ta'ammal qaulallahi ta'ala 'anil walidain. Dia kata bagaimana Allah gunakan perintah supaya berkata-kata dengan baik dalam konteks hubungan dengan ibu bapa ketika ibu bapa tu kira-kiranya tua lah. Ataupun ketika ibu bapa tu hidup bersama kita, kalau tidak tua sangat. Cuba kita tengok. Renungkan firman Allah. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini tentang berbuat baik pada kedua ibu bapa. Allah berfirman, tadilah wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu mengherdik kedua ibu bapa kamu. Wa qul lahuma. Sebaliknya, ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang kariman, yang mulia. Hak tadi hasanan ataupun husnan. Hak ni kariman, yang mulia. Baik. Kalimah mulia, ayat mulia ini memerintahkan agar para anak menghindari ucapan yang berbentuk mengherdik, membentak, mengherdik yang diarahkan kepada kedua ibu bapa. Bahkan mereka diperintahkan untuk menghadirkan, memaparkan, menzahirkan ucapan dan ungkapan yang penuh nilai kemuliaan dan penghormatan
Jauh sekali dari kekerasan dan kekasaran. Baik. Jadi sini kenapa Allah guna qaulan karima, bahasa yang mulia? Sebab dia ada bahasa ni dia baik, tapi ada selagi bahasa tu dia bukan sekadar baik, tapi dia ada unsur memuliakan orang. Maknanya hasanan pada ibu bapa ni, waqulu linnasi husna. Kalau annas itu ibu bapa kita, berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Kalau manusia tu ibu bapa kita, dia kena lebih daripada husnan, tapi dia kena pergi sampai peringkat kariman, kena mulia. Hak ni hati-hati gunalah bahasa lagu mana, bahasa kampung tak apa. Sebab tu dalam bahasa Arab nak baca Arab ni, dia kata anhu amrun bi'adamin nahar. Kata-kata yang tidak menyebabkan ibu bapa tu terasa hati. Kena kira lagu mana. Ada contoh gini. Ada seorang anak tu, ayah dia tanya, "Piti ada tu?" Ayah dia pun tanya depan kita, dia mana? Ada polisi karak dia tu. Dia jawab gitu ke ayah dia. Ayah dia nampaklah ayah muka. Kata, "Muka cik kita semua kan ayahmu?" Oh, kata, "Buat dosa jari-jari. Dosa besar tu kena bertobat, kena minta maaf. Kita tak je kecek ayah kita lagu tu. Oh, ngaji kalau harap ni. Okey cik lagu tu." Itu tak boleh. Jadi dengan ibu bapa ni tak boleh. Anda nak sebutnya gini, anda tengok dalam beberapa tafsir, dia kata buat bercakap baik dengan ibu bapa ni, dia tidak perlulah seorang itu berpendidikan tinggi baru boleh faham. Tak perlu. Sebenarnya. Sebab tu kaedah yang kita bincang ni, dia bukan untuk orang yang cerdik-cerdik saja. Tidak. Apakah nak faham kaedah yang kita sedang baca, mesti orang itu kena perekat cerdik? Jauh. Orang bodoh pun boleh faham. Ini kelebihan Quran. Sebab untuk bercakap dengan bahasa baik. Sebab gini, bila kata bercakap dengan bahasa baik ni, orang tu, kalau orang bercakap dengan bahasa tidak baik, dia rasa orang. Jadi bahasa tak sedar hati, dia bahasa terguris, dia bahasa sedih, teringat, klik rumah, teringat lagi. Jadi maknanya dia faham benda tu tak molek. Sebab fitrah manusia, kalau benda molek, dia akan rasa molek. Secara umumnya. Itu kaedah Quran. Sebab tu Quran dia bawa satu kaedah yang manusia mampu amal. Tak ada satu pun kaedah Quran yang manusia tak mampu amal. Tidak ada. Baik. Itu berkait dengan ibu bapa. Maknanya, di sini kita nampak, tuan kita ni, dia letak ni, anda nampak sini lah. Dia letak mula-mula sebab orang yang paling baik, yang paling kita kena muliakan dari segi percakapan adalah ibu bapa kita. Cumanya, kalau dalam konteks perbincangan lah, perkata wala tanhar ini, wa qul lahum qawlan karima ni, dari segi perbahasan dia nya tadilah, misalnya gaya, orang panggil gaya tubuh kita, semua tu termasuk dalam bahasa. Sebab orang Melayu guna bahasa tubuh. Kita berjalan daripada bapa lah mana. Lepas kata panjang Quran ni, sebab Quran ni dia ringkas tapi panjang. Bila kata bahasa, dia ada pula istilah bahasa secara hakiki, bahasa secara majazi. Bahasa secara majazi ni kita kata bahasa tubuh lah. Lagu mana bila kita duduk depan bapa kita, kadang nak lalu depan dia lagu mana, dia terkana dalam ayat tu lah, boleh ditafsir lagi ayat tu. Walaupun ada ayat lain yang sebut, maknanya mana tunduk kan, rendahkan lambung tu tak dalam Quran sebut kan, ayat tu dah. Tu orang Melayu kita, tu mana bahasa tubuh lah tu. Tu termasuk dalam husnan lagi tu. Kerana dari bapa ni jalan juga hadapan dia bahasa hati dia. Tama-tama bila dia tua, anak dia pun sudah boleh berdikari, anak dia pun tak minta pitih dengan dia misalnya. Benda-benda gitu. Sebab tu dia letak mula-mula sekali dengan ibu bapa. Baik, seterusnya. Kemudian dia sebut lagi di sini, kalau dalam kitab asal ni dia letak nombor 2 ni. Dia juga hanya bila kita berkomunikasi dengan orang, mari minta sedekah. Mari minta derma, tak kira lah derma untuk buat apa, tak kira. Allah mengajarkan, dan ada pun dengan peminta-peminta, wa ammas sa'il fala tanhar. Guna kalimah tanhar juga, supaya guna pada ibu bapa juga. Bila orang mari minta sesuatu, kalau kita tak sibui, tapi tetap kita jangan herdik, jangan guna bahasa kasar. Oh, mari semua. Kau salah, tak ada muka lain. Tadi. Kalau kita nak bui-bui dengan cara baik, tak sibui pun minta maaf dengan cara baik. Itu cara Quran. Ini maknanya, sebab apa dia sebut sa'il? Sa'il ni kira-kiranya pada pandangan manusia orang paling rendah lah kedudukan. Kita orang biasa pun kalau orang mari meminta kan, timbul perasaan hina, kita anggap itu. Tapi kena istighfar kalau ada tu. Jadi mana dengar orang yang dianggap hina, orang yang dianggap rendah pun, fala tanhar. Allah kata, jangan kamu guna bahasa kasar.
herdik dia tak ada. Banyak kita jumpa pengalaman hidup kita, setengah-setengah orang yang tak terdidik dengan Quran, kadang-kadang dia hina orang yang minta sedekah. Kadang-kadang dia kata dengan kata-kata yang kita dengar pun panah cuba telinga. Kita kata, itu tak ada. Maknanya perbuatan lagu, nak hukum lagu. Baik, seterusnya dia kata sini, bahkan sebahagian ulama berpandangan bahawa khitab ayat ini, pesan tu makna khitab ayat ini ditujukan bersifat umum untuk semua jenis peminta. Baik meminta benda, dia minta sedekah tu dalam bentuk benda. Ada pun meminta tu minta nak ngaji. Boleh, asal meminta. Dia gini, akan minta ni banyak setengah hari tu peminta sedekah. Setengah hari tu minta kerana nak buat masjid, minta nak buat gaudia kita kata. Ikutlah apa saja keperluan. Banyak peminta ni, tak kira. Ini umum, mengikut sebagai ulama. Kita tak boleh guna bahasa yang kasar. Aku minta dengan orang lain lah pula. Kalau tak ada PT, kita suruh buka kelas lah. Sudah juga dia begitu. Kalau kita tolak, kita tak mahu memberi, tak mahu menderma, kita guna bahasa baik, tetap kita boleh pahala. Ada sudut tu. Tetapi kalau kita tak mahu bagi, maka kita guna bahasa yang menyakitkan hati, kita boleh dosa. Dari segi akhlak. Ni dari segi akhlak. Kita berhak untuk beri atau tidak beri sebab itu harta kita. Tak derma, tidak wajib situ. Mana-mana pun boleh. Kita tak derma sini, mungkin kita derma di tempat lain. Tidak jadi masalah itu. Sini ayat ni nak bicara konteks komunikasi. Dari sudut itu, biar kita boleh pahala. Tak beri pun tetap boleh pahala. Tuhan naknya. Di sinilah letak kebaikan ikut kaedah agama kita. Tak beri pun boleh pahala. Sebab tu Tuhan kata, wala tanhaq, jangan herdik. Sebab manusia ni biasa dia mengherdik bila dia anggap orang itu rendah, orang itu hina. Maknanya Islam nak suruh jaga semati akhlak kita. Baik, seterusnya. Contoh penerapan kaedah Al-Quran iaitu pujian Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Seperti mana Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Ayat ni maksudnya begini. Kadang-kadang orang jahil ni, kadang dia kecek, dia senyum ke jahil. Dia sini. Kadang-kadang tanya soalan pun provokasi dia. Istilah jahil di mana orang yang mana bila dia sapa, bila dia bercakap, dia ada niat atau mana. Tetap Allah kata kena jawab dengan salama, dengan ucapan yang bersifat menyebarkan kesejahteraan. Kan ada kan? Kadang-kadang tak jawab itu lebih baik. Tak jawab itu jawapan yang salama. Jadi di sini kata Ibnu Jarir, semasa dia menghuraikan ayat ni, dia kata apabila orang-orang jahil menyapa orang beriman dengan ucapan kasar. Nampak menyapa kalau kita sapa kita assalamualaikum. Kalau dalam konteks kita kata bangsa kita selamat pagi, selamat petang. Tapi orang-orang jahil di sini maknanya orang-orang munafik, orang kafir, ucapan kasar dengan penuh kebencian. Difahami daripada bahasa dan intonasi dia tu, maknanya ini ada unsur kebencian. Tetapi Islam tetap suruh jawab dengan bahasa salamah. Bahasa yang baik. Jadi anjuran Al-Quran takut disalah faham. Penjelasan yang dibuat oleh Dr. Umar ni, dia kata bukan Allah. Orang kafir kadang-kadang dia sapa kita, dia tegur kita macam dia wisalah pun dengan sinis lah kita kata. Allah tetap suruh qalu salama, jawab dengan baik. Apakah bermaksud di sini Allah nak suruh kita terasa hina? Ataupun kita siapa peringkat kita menghinakan diri kita? Tidak. Kalau ni kita bincang hak basic. Asas dia, bila orang bercakap dengan kita sama ada dalam bentuk siapa apa saja dengan hak tak molek, orang Islam ke, orang tidak Islam ke, asas dia kena jawab dengan baik. Itu asas dia. Baik. Dan perbuatan itu tidak dianggap menghinakan diri dalam agama. Satu. Yang kedua, jadi bila kita jawab dengan baik, yang kedua kita boleh pahala. Yang ketiga, dia memberi kesan pada orang. Tuhan. Dia kata, mungkin dia kata, pokok ni menakut. Kita kata gini tak wani, jawab baik mana. Lepas tu dia akan mikir. Dan hak itulah berlaku pada masyarakat Mekah. Sebab apa mereka terima agama. Salah satunya. Anda ambil contoh Senoma. Senoma ni bila masuk Islam, dia banyak, dia tidak layak kerana orang-orang kafir. Anak-anak dia sendiri. Bahkan semasa dia duduk di Madinah, masa dia jadi khalifah selepas Sayyidina Bakar, bila ada orang Madinah nak pergi ke Mekah, dia kirim hadiah.
Ada pernah tu kain Nabi pada dia dihantar pada keluarga dia. Ada setengah kata Islam, ada setengah kata tidak. Tapi banyaklah dia hantar hadiah. Rupanya dia hantar hadiah tu dia nak melembutkan hati keluarga dia yang belum Islam. Dan ulama kata kesal dia ramai yang masuk Islam kerana dia tahu Sayyidina Umar masa jahiliah setara mana perangai Sayyidina Umar. Dia tahu. Dengan kasar, dengan bercakap, backing. Tiba-tiba bila masuk Islam, berubah luar biasa. Siap beri hadiah dah pula dia. Itu kesal dia. Jadi maknanya salama ni, qaulan saliman ini, ataupun qalu salama, dia menjurus kepada dakwah sebenarnya. Sebenarnya ke arah itu. Dan kita tidak Islam tidak akan anggap kita menghina diri kita. Tidak maksud gitu. Yang ketiga, yang keempat. Setengah ulama dia kata hak ni tidak mutlak. Maksud tidak mutlak ni makna kalau lah sampai ke peringkat kita, kalau kita tak jawab, jadi memang jatuh. Orang kafir tu kita tahu dah dia tak akan berubah pun. Bahkan kalau kita tak jawab, dia lebih teruk lagi dia hina kita. Tu mungkin. Misalnya dia kutuk kita kutuk dia. Dia pernah berlaku pada Nabi. Bila bapak Quraisy hina Nabi menggunakan syair, Nabi suruh sahabat dia, ahli-ahli syair, sahabat dia kutuk bapak dia. Guna syair juga. Walaupun perkara ni berlaku dalam zon perang. Tapi ada juga, kena tengok keadaan. Mana tak boleh kita jawab lembut sama, kena ada juga kasar tu. Tapi biar kena cara tu. Dia kena cara. Jadi nak menentukan sikap mana yang tepat keadaan, tu payah kat lah. InsyaAllah kalau kita cuba ikut Al-Quran ni, Allah akan bimbing kita, insyaAllah. Baik, seterusnya. Di sini dia sebut, dia kata, ni provokasi lah. Provokasi. Misalnya golongan Nasrani dan sebagainya, orang-orang kafir lah. Ya, kalau kita tengok di Malaysia kita pun ada, dia provok orang Islam. Ya, orang Islam je nak marah. Memang ada sama-sama Nabi pada. Jadi hak ni kalau seboleh-boleh lah. Kita cuba layan dengan baik. Kita membungkamkan dia dengan cara yang baik. Itu lebih baik. Itu maksud dia sini. Anda sebut secara umum saja. Ya, kalau dia kata uduh gitu, kita kata pula rumah gitu. Jadi 2 kali 5. Tapi kalau dia kutuk agama kita, kita tidak kutuk agama. Kita pun sebut, Allah larang kami kutuk agama kamu. Kalau tidak, kami boleh kutuk juga. Sebab kami tahu ajaran kamu macam mana. Sebab kami orang Islam ni, kami belajar tentang agama kami dan juga mana-mana agama dunia. Memang kami belajar, kami tahu. Cuma kami menahan diri kerana agama kami tidak izin. Kalau kita kata gitu kan, orang akan apa? Ni kita cawak kota juga, itu tak? Parut lah jadi lagu tu. Itu maksud dia je. Tetapi ada ketikanya, perlu juga kita dedah kata. Anda pernah dengar juga Dr. Zakir Naik. Dia kata, ada ketikanya kita sebut juga kelemahan agama ni. Sebab dia telajak kutuk kita, sebut juga. Supaya dia tahu. Benda-benda gitu lah. Benda-benda gitu. Itu maksud dia. Ulangnya bahawa mana asas keharmonian hidup di muka dunia ni adalah dengan menggunakan komunikasi yang baik. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Sebab tu Islam letak perkara ni sebagai kaedah utama dalam aspek hubungan manusia dengan manusia. Tak kira lah manusia itu bernama ibu bapa kita ke, jiran ke, non-Muslim ke, Muslim, tak kira. Asas dia begitu. Baik. Yang kedua, kesimpulan. Jadi kata-kata yang baik ni dia tidak akan merugikan hidup orang Islam dunia dan akhirat. Sebab apa? Kita boleh pahala. Yang ketiga, ucapan-ucapan yang baik dia akan menyuburkan sifat sabar. Dia menyuburkan sifat sabar. Yang keempat, ucapan yang baik adalah menjadi wasilah dakwah. Sama ada untuk jangka masa pendek ataupun jangka masa pendek. Hal tu memang ulama sebut. Kita Mafatihul Ghaib, kita Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Ar-Razi. Dia bincang, dia bincang, boleh tengok situ lah. Dia ada lagi sebenarnya dalam setengah-setengah buku dia kata perkataan yang baik ni dia panggil apa? Muqaddimah kepada akhlak. Ada juga istilah gitu. Apa maksud muqaddimah kepada akhlak? Maksudnya begini. Ni kita ambil dalam konteks pendidikan kepada kanak-kanak. Ini Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan ada sebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Baik, bagaimana kita mendidik anak? Ibu bapa mak dengan ayah balas dia guna bahasa lain. Okey, guna bahasa sayang dah, balas. Mana bahasa tu dia kejut lah. Baik. Bahasa yang digunakan terhadap anak tu, hak kita panggil husnan ataupun hasanan, itu yang muqaddimah kepada akhlak anak.
Dia sebut begitu. Sebab itu bersifat harian. Bahkan saya dia kaunselor, dia kata pengalaman dia lah, bila dia counselling budak-budak kecek kasar dia di sekolah, kalau lepas kecek bahasa dia, ada pengaruh ibu bapa. Memang dia kata ada sahabat anak. Betul lah, sebab Syekh Dr. Abdul Hasim. Jadi ibu bapa bercakap. Sebab tu masa ada ngaji dulu, pernah guru anak sebut, dia kata ada guru dia tu, ada bagus lah dia sebut lah. Dia kata kalau dia nak balas dengan bini dia, nak cakap dah itu pun, dia tidak depan. Payah nak buat tu. Aku kena hijrah nak balas tak suwi tu dah. Mana duduk depan anak nak balas pergi masuk dalam bilik. Tapi kok mana pun bahasa ni anak boleh terima tak dia? Ya Allah ya. Muqaddimah pada akhlak. Muqaddimah pada bahasa tu. Tu kan. Anak dia akan terbentuk gitu. Macam-macam lah kita dengar antara masyarakat kita ni. Kadang-kadang bila dia nak maaf anak dia sopoh pada anak tu teruk nah. Tadi kan ada sebut dalam muqaddimah. Kalau umat Islam diberi pendidikan yang baik, orang kapal biasa pun boleh jadi cakap baik. Sebenarnya. Hak ni termasuk dalam hak mampu dibuat. Baik. Kaedah yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik untuk kamu. Dan boleh jadi juga kamu suka pada sesuatu padahal ia amat buruk untuk kamu. Kemudian Allah kata, Allah Maha mengetahui tapi kamu tidak mengetahui. Ini kaedah. Apa maksudnya? Ayat ini merupakan salah satu kaedah Al-Quran yang memiliki pengaruh bagi kehidupan, khususnya bagi orang yang memahami dan mencermati kandungan ayat ini. Menjadikan ayat ini sebagai bimbingan dan petunjuk. Ayat ini merupakan sebuah kaedah yang memiliki hubungan dengan salah satu pokok agama yang agung, iaitu iman kepada takdir. Ayat ini dia berkait secara langsung dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana? Dan bila berkait takdir, kalau anak nak sebut selagi, dan juga berkait dengan penghayatan doa dalam kehidupan. Kita nikah misalnya, anak buat contoh lalu supaya kita nampak perbincangan. Kita nikah ni, kita ikut kaedah Nabi. Nabi suka tengok yang beragama. Kita nak tahu mana lelaki tu, perempuan tu hidup beragama. Dan kita tengok masa di sekolah, dia maya boleh. Yalah. Hidup bukan di sekolah saja. Jiran dia tahu mana? Jiran dia tengok bila dia luar rumah pun hidup bukan luar rumah tu. Tak sebenar. Sebab kadang-kadang sebut juga kita ni kita nampak baik belakang anak, baik belakang. Ada rumah boleh tahu. Hak isteri pun gitu juga. Dia ada tempat dia tak boleh nak susuk mana. Kita tak akan tahu siapa situ. Tapi garis panduan Nabi buat hidup beragama zahir kita tengok. Manusia ni tak akan jadi malaikat ke mana. Mana tak boleh nak tek sikit apa. Baik. Bila kita usaha dah cari, dan kita pun rasa baik dah. Kita rasa dia ni terbaik dah pilihan kita. Kenapa Islam syariat supaya kita minta tolong dengan Allah, supaya Allah benar-benar beri kebaikan kepada pilihan kita. Sebab kita tak tahu depan ni lagu mana. Sebenarnya kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang cerah ni sahabat pada cerah. Sahabat pada cerah. Padahal tak kira sahabat tu mana pilih atau mana. Tak tahu. Tu maksud ayat ni. Sebab tu ayat ni dia berkata dengan takdir, dan dari segi penghayatan hidupnya, nak beramal dengan ni, buat apa-apa, bila buat keputusan dah, musyawarah tanya habis dah orang. Dia tak boleh tinggal hubungan dengan Allah. Orang panggil doa. Istikharah ni minta baik. Itu mana istikharah. Tak boleh putus. Itu besar akhir. Baik, cuba kita tengok lagi. Kaedah ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana awalnya berbicara tentang konteks kewajipan perang di jalan Allah. Cuba kita tengok ayat ni. Cuba kita tengok ayat ni. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu, supaya kita baca saat ni lah. Baik, cuba kita tengok terjemah dia tu. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal ia amat buruk pada kamu. Boleh jadi kamu suka pada sesuatu sedangkan dia amat buruk pada kamu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Kaedah ini disebutkan dalam bentuk umum. Lalu firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa, kaedah ini nampak secara umumnya.
Dia sebenarnya ayat ni dia berkait dengan peperangan. Kita tak suka perang ni kan mati. Tak suka pada peperangan. Tak sil. Nah, padahal apa? Molek sebenarnya. Molek lagu mana? Terjaga agama, terjaga maruah, terjaga banyak perkara tu. Ni kalau siapa perekat kena perang. Pakai kalau mati syahid. Lepas tu kalau tak mati boleh bunuh. Banyak kebaikan. Itu maksud asalnya. Tetapi untuk kita guna ayat ni dalam konteks kehidupan secara umum, kena lihat secara umum. Tak boleh tengok pada konteks asal dia diturunkan. Baik. Lalu Allah berfirman, misalnya dalam surah An-Nisa, menafsirkan ayat hak umum, apa umum tadi, di mana pada ayat itu berbicara tentang seorang suami yang menceraikan isterinya. Allah berfirman, fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kok kira setiap kali balas nak curah lalu? Kadang kita tengok banyak keburukan dia. Kamu tak tahu kebaikan dia lebih banyak lagi. Itu maksud. Jadi kalau kita tengok ayat ni, bukan berkait dengan peperangan ni, tapi makna lebih kurang lah. Nampak tu? Kalau tadi betul lah berkait dengan peperangan. Kalau ni tidak berkait dengan peperangan, berkait dengan hubungan suami isteri. Jadi maknanya konteks ayat, kita kata, walaupun nampak berbeza-beza, tetapi fokusnya sahaja. Apa dia? Keputusan yang kamu buat tu tidak semestinya tepat seperti apa yang kamu lihat. Di sana ada lagi satu kuasa, dia panggil Tuhan punya sebab itu. Tuhan punya sebab. Allah. Sebab itulah dalam apa-apa kena mikir. Dan kena minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kes berlaku perceraian di zaman sahabat. Ada sahabat Nabi ni dalam riwayat, ada Abu Mufrad ada sebut. Dia seorang suami pergi mengadu pada Nabi. Dia nak cerai lah. Nabi kata kenapa? Dia pun sebutlah beberapa. Dalam hadis tu dia tak sebut, cuma beberapa keburukan isteri dia mengikut pandangan dia. Dia kata dia nak bercerai. Nabi tanya, tak ada ke kebaikan isteri kamu? Oh, kebaikan banyak lah, dia kata. Oh, dia akui jauh juga tu lelaki tu. Banyak lah. Nabi kata, kenapa kamu tidak lihat kebaikan yang banyak itu? Lepas tu kamu sendiri pun ada keburukan. Jadi di situ Nabi mengajar sahabat cara berfikir. Kadang-kadang bila cerah, kalau dia nampak perempuan lebih baik, rupanya perempuan itu lebih teruk daripada isteri yang mula-mula. Ada kejadian gitu. Tu nak ayat. Sebab tu hayat ni sebenarnya nak ayat kehidupan kita ni memang gitu. Cumanya, untuk supaya dapat kebaikan, kita kena bergantung kepada Allah dalam setiap pilihan yang kita buat. Maksud, itu poin paling utama. Bila kita bergantung pada Allah dalam setiap pilihan yang kita pilih, dah berdasar pada kriterianya begini. Tapi kita tetap bergantung pada Tuhan. Kalau bercerai, kalau tak berjaya dalam perniagaan, tetap kita boleh pahala. Dan Allah akan jaga hati kita. Tak sampai bunuh diri lah, insyaAllah. Itu maksud dia, kebaikan. Sebab tu di sini, kaedah ni, walaupun kita gagal zahirnya, tetap dapat barakah daripada Allah SWT. Itu maksud ayat. Maknanya ayat ni mendidik kita supaya bergantung pada Allah. Di situlah dia akan subur. Orang panggil iman kepada takdir itu. Itu maksudnya. Baik. Jadi kaedah ni kadang-kadang ayat tadi guna pada dalam konteks peperangan. Ini dalam konteks hubungan suami isteri. Dia maksudnya kata semua kita boleh guna semua dan semua keadaan. Kita nak buat apa-apa. Okey, kita bincang. Gini awak. Kita tengok sebab musabak ni ambil pandangan pakar. Dia tak boleh tinggal. Fatawakkal Allah tak boleh tinggal. Sebab itulah fatawakkal Allah. Dia bukan bermakna berserah semata-mata. Jangan silap faham tu. Serah Tuhan. Dia minta doa tu. Serah tu makna minta doa. Bukan sekadar berserah, minta doa, ya Allah, engkau berilah taufik dan hidayah. Kami telah buat apa. Kita minta dengan Allah. Atau percaya tak serah Tuhan. Hak ni kenapa? Hak ni masa anak belajar pun untuk guru kita sebut. Hak ni betul-betul dia nak mengajar kita bahawa dia makhluk ni ada Tuhan dia. Dunia, langit semua ni ada Tuhan dia. Hak kita kata kul huwallah, itu Tuhan. Jadi nak jadi berjaya tak berjaya sesuatu kafir. Kalau Islam nak berjaya tak berjaya semuanya atas ketentuan dia. Ni ayat ni dia mendidik kita pergi ke situ. Hakikat tawakal ala Allah. Kapo-kapo. Baik, cuba tengok lagi. Dia puhura. Makna kaedah secara ringkas. Okey. Asal dia kena letak oleh kepala kita, sesuatu yang kita anggap baik tu tidak semestinya kadang-kadang
Sesuatu yang kita benci tu kadang-kadang molek. Kadang-kadang sesuatu yang kita rasa molek tu kadang-kadang tak molek. Dan dalam kisah ni, siapa yang lebih mengetahui? Wallahu ya'lam tu, boleh buat bulat, patut tulis di situ, yang mengetahui baik buruk secara pasti hanya Allah. Tu, situ maksud wallahu ya'lam. Di sini, dalam konteks ayat ni. Wallahu ya'lam tu betul dah, kita tahu dah Allah Maha mengetahui, kita tahu dah. Tapi dalam konteks ayat ini, hak kita sangka baik, kadang-kadang tidak baik untuk kita. Hak kita kata tak baik, kadang-kadang baik untuk kita. Itu maknanya kita ni tidak pasti dalam menentukan sesuatu. Ya, wallahu ya'lam. Hak pasti tahu dengan pasti Allah. Wa antum la ta'lamun. Dan kamu tidak pasti tahu. Itu terjemah gitu. Bukan manusia tak tahu, manusia tahu, cuma tak pasti tahu. Tidak pasti tahu. Anda tengok dari setengah tafsir itu lebih baik dari segi pemahaman. Baik, cuma di sini cuba tengok kaedah ringkasnya. Kadang-kadang manusia ni harus menjalani ketentuan atau ketetapan yang dalam pandangan mata terlihat pedih dan menyakitkan. Jiwanya ikut membenci. Rasa sedih lah. Siapa mengeluh lah. Dan sedih, pilu, lalu sampai pada suatu titik di mana dia buat kesimpulan bahawa apa yang dia alami merupakan takdir buruk dari Allah ke atas dirinya dan kehidupan. Kadang-kadang manusia dia akan buat keputusan gitu. Bila dia tengok itu, dia kata Tuhan takdir dah kita gini. Jadi dia nampak buruk saja apa yang Allah takdir kepada dia. Boleh berlaku gitu pada manusia. Padahal tanpa diketahuinya, takdir itu di kemudian hari menjadi kebaikan yang banyak. Bahkan berkali-kali lebih banyak daripada hal sebelum itu. Semua itu terjadi secara alamiah tanpa dia sedari dan dia ketahui. Anda nak buat contoh gini. Ni contoh ni untuk Buan nak buat dalam masa kita belajar tafsir. Dia kata banyak kita tengok dia kata. Dia bawa contoh isu perceraian. Cerai ni kata molek. Seboleh-boleh kalau kita tengok dalam kitab mana dia perkahwinnya perlu dipertahankan. Seboleh-boleh elok jangan cerai. Nak cerai juga kena kan sebab perceraian ni salah satu jalan penyelesaian untuk kebaikan. Tak apalah. Jadi banyak kita tengok orang hidup sebelum bila berlaku perceraian dia nikah selepas tu jadi lebih baik. Jadi suami ni kata dia kata tak ada lah dalam hidup dia benda yang paling susah dia buat keputusan. Dia paling sedih masa tunggu anak ada dah. Lepas tu isteri dia pun masih sayang gitu tapi isteri dia nak cerai. Dan dia pun tengok isteri dia nak putus asa pada susah. Makna dia tak boleh terima hakikat tapi bercerai juga. Lama selepas tu, beberapa tahun lepas tu. Lepas tu dia sebut, dia kata Tuhan nak uyak lebih molek. Padahal dulu siapa setengah tu, siapa murung, siapa teruk lah, siapa tak segas cik ngau. Dia nampak dengan percaya dia seolah macam musnah dalam hidup dia. Tu tiba-tiba bila nikah tu, anak dia, hak dia nikah dengan ayah kedua, memang Allah punya anak yang saleh. Ada berlaku. Bahkan kalau kita baca buku-buku ulama kita, bila dia nikah hak ni rupanya hak dia ada doa daripada sebelum nikah lagi untuk lahir anak. Mewarisi ilmu guru-guru dia rupanya boleh dengan isteri hak yang kedua. Hikmah bercerai di situ ada. Itu nak ayatnya kadang-kadang benda kita nampak tak molek tu dia ada kebaikan dia. Sebab itulah hati-hati. Keputusan yang kita buat ni memang kena berdasar pada rationality, kewarasan, berdasar pada syarat. Dia tak boleh tinggal sahana sebut. Dia hak ni dia tak boleh putus dengan tu. Minta taufik daripada Allah. Sebab istikharah ni jangan sebut gini sebab ada berlaku satu biarlah anda nak sebut ni satu kisah berlaku ni sebab kita terpaksa counselling seorang guru ni dia bukan pendidikan agama. Bila dia nak nikah dia adalah rasa tertarik pada seorang ustaz kawan ni kononnya nak suruh ustaz ni bimbing dia lah. Jadi dia tanya seorang ustazah macam mana salah kata mai istikharah lah pasti tu hawi kebaikan. Kawan ni mai istikharah tu ambil gambar kalam dia nak dah. Boleh ngerti cerita dia. Bila dia nikah, dia mai istikharah tak tahulah berapa malam dia mai. Memang nikah tak ada boleh nak cerai. Adalah sebab cerai dia pun tak sebut. Hak kita kejutnya dia kata gini, dia kata tak jadi apa ikut agama tak jadi apa juga dia. Anak pun tanya dia macam mana boleh cakap itu. Dia pun ceritalah ustaz kajak. Semaya istikharah itu boleh baik. Ustaz tu baik dia. Jawab salah tu faham ustaz tu. Istikharah ni minta doa tu. Istikhara yastakhiru istikharah itu ada makna talak. Kalau mengaji bahasa Arab apa bina talak. Mana kalimah yang menunjukkan permohonan. Doa lah.
Cuma dalam bentuk sembahyang. Sepatutnya kita tak boleh kata confirm, pasti. Minta mudah-mudahan Allah wibat. Kena sebut gitu. Kita didik. Bila dia gitu, jadi Tok Guru kita kata bahaya tu. Mana sebut ke mana kata bahaya tu. Orang jadi boleh salah faham terhadap anjuran agama. Dia benar ni lah ni. Jangan pula bila kita baca ni, kadang-kadang kita rasa molek tak molek. Kita rasa tak molek. Jadi takut nak buat keputusan. Tak boleh. Tak boleh gitu. Kalau lagu tu jadi umat Islam jadi tidak produktif pula. Jadi berlaku apa pula. Bukan nak buat keputusan pun jadi takut. Tak betul. Mana ayat ni tidak, kalau silap dia boleh jadi kita ni tidak produktif. Tak. Ayat ini sebenarnya dia melebihkan lagi nilai produktif dari kita apa? Bergantung dengan Tuhan. Sebab Tuhan segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Lama nikah tak boleh hanuk. Tak usah nikah. Lepas tu, orang nikah alik-alik tu. Boleh hanuk. Takut. Orang nikah takut rugi. Baca buku Dr. Yusuf Qaradawi itu. Al-Qiyam wal Akhlaq. Al-Qiyam wal Akhlaq. Fil-Iktisad wal Intash. Nilai dan moral dalam productivity, dalam akhlak dalam perekonomian dia bincang. Mana ayat ni mengajar kita supaya bila kita nak buat sesuatu kena mengikut sistem dia, mengikut kaedah dia. Lepas tu surah tu kan. Itu maksud kena ni. Mana ayat ni membimbing kita jangan putus hubungan dengan Allah SWT. Itu maksud dia. Baik, cuba kita tengok lagi. Ana ambil sikit lagi di sini. Sebaliknya betapa ramai orang yang dalam sorok mata terlihat baik dan semua urusan lancar tanpa masalah. Ini dia bawa satu kisah lain lah sebalik tadi. Ia terlihat gagah menghabiskan materi atau benda dia lah dan tenaga untuk memperoleh segala sesuatu, segala jenis. Terlihat pada dirinya sebagai pekerja yang hebat, tekun dan tahan tubuh badan dia. Tak lelah kita kata. Sungguh lelaki dia. Demi untuk mencapai cita-cita dia. Namun ternyata di kemudian hari, akhir sekali berakhir dengan keburukan dan malapetaka. Inilah ayatnya. Mana benda tu kadang-kadang kita kejar tu tak semestinya dapat. Sebab tu Imam Ghazali kata, baca dalam kitab Ihya. Apakah seorang yang gagal mencapai impian setelah berusaha itu dikira kelemahan? Tidak. Sebab kita diberi pahala dan dapat naik darjat di hari akhirat kerana amalan kita, kerja kita. Kadang-kadang setengah orang tu daripada muda sampai tua sampai mati nak dapat sebuah rumah pun tak boleh. Tapi dia bekerja, usaha tu tak. Dia tetap dapat kelebihan. Boleh jadi boleh mahliga dia juga. Sebab Imam Ghazali kata amalan kita yang soleh itulah sebenarnya kehidupan umat Islam. Sebab Nabi Nuh kita kata. Okey, kita kata dia tak berjaya dalam dakwah 960 tahun. Isteri dia tak boleh, anak dia betul. Tak, dia telah berjaya menjalankan tugas dia. Sebab keputusan serah pada Tuhan punya sebab. Allah itu nak mendidik kita. Buat. Memang kita tekad untuk berjaya. Tapi kalau tak berjaya, dia tidak memudarkan dia punya semangat. Apa? Sebab kita awal-awal lagi hidup di dunia memang gitu. Ini pendidikan. Ada saya anak sendiri. Siap rumah. Dia pun betis nak buat rumah. Kerja lama juga kat 20 tahun. Buat siap rumah. Siap rumah. Dia panggil dah anak. Nak naik rumah aku. Meninggal dunia ni. Tak ada naik rumah. Kita pun kata lagu ni. Hidup di dunia memang lagu ni. Lagu tu lah berapa. Jadi kenapa hal tu? Kehidupan tu buat gitu. Jadi maknanya hak Tuhan nak dia kerja ya urusan kita antaranya. Buat kerja. Tu kerja kita. Buat kerja. Dengan cara betul lah. Lepas tu Tuhan. Jika kita mencermati, kita renung secara mendalam ayat ni. Ayat pertama dan ayat kedua tadi lah ayat berkenaan dengan peperangan wa'asa antakrahum. Tu ayat Baqarah 21 ni. Kemudian ayat berkenaan dengan suami isteri tadi. Ayat 19. Kalau kita renung dua ayat tu, maka kita akan memahami bahawa ayat pertama didahului oleh keharusan berjihad di jalan Allah. Berbicara tentang sakitnya tubuh badan yang dialami oleh seorang mujahidin yang ikut serta dalam peperangan. Banyak ke sahabat Nabi siapa terbelah ada tu. Terbelah kena masuk golok sini. Pedang sakit dia hari-hari. Tubik pecah tubik habis harga pas keluar. Ada setengah sahabat Nabi tu kena tetok ni. Hak dia bawa darah kena tetok ni lekat di kulit. Sekolah jadi dia nak hungar tak boleh nak pergi serang musuh ni. Dia pejak tangan dia, potong tangan dia. Apa jadi susah dia nak lari dalam peperangan. Teruk tu tengok tu. Lepas tu ada sahabat tu ramai mana cacat atau buta mata ramai mana apa? Keeper kan.
Cacat kakak. Maknanya tak molek tu Zahir nampak tu. Rosak tubuh badan tu. Apa perangai? Nampak tak molek? Siapa dia nak lagu tu? Mesti kita tak say kita. Itu ayat pertama. Ayat kedua berbicara tentang perpisahan, perceraian suami isteri. Memang tak molek. Tambah-tambah kalau ada anak pula. Tentang derita yang dialami oleh suami isteri. Derita ke mana perceraiannya satu ayat lah. Anak atau putus satu, dua keluarga jadi putus. Bukan sekadar suami isteri. Baik suami maupun isteri akan rasa kesakitan perceraian itu. Disebabkan keputusan yang diambil untuk saling berpisah. Di mana hal itu tidak mengenakkan dan sangat memilukan hati. Jadi ayat pertama berbicara tentang keharusan berjihad di mana ia masuk salah satu daripada ibadat. Dan hal ini dianggap sebagai sanamul Islam. Bonggol dalam agama. Tinggi sangat ibadat. Ya. Sementara pada ayat kedua berbicara tentang urusan rumah tangga di mana ia termasuk hubungan yang bersifat duniawi. Baik. Zahir ni nampak tak silap ke? Tapi sebanyak mana dengan sebab jihad tu capai kejayaan. Kadang-kadang kalau tak mati boleh atau ghanimah. Patut terbela keluarga. Kebaikan walaupun terpaksa korban sebahagian orang Islam. Tapi ada kebaikan. Jangan kita kata apalah Tuhan mensyariatkan perang ni. Mati jadi anak. Anak jadi kita kata yatim, jadi janda. Apa Tuhan mensyariatkan benda kemusnahan pada manusia? Takut ada yang kata begitu. Tidak. Allah buat ni sebab di sebalik tu banyak kebaikan. Jadi menang agama. Dan lepas tu kalau kita tengok di segi akhirat pula lah. Orang mati syahid dengan ikhlas ni lagu mana? Masuk surga tanpa hisap. Kalau tidak ada halangan-halangan lain. Mana kebaikan? Jadi benda kita nampak tak balik. Begitu juga sebab perceraian ada sebut tadi. Banyak teka-teki dalam kehidupan dia. Tu. Sebab itulah kita dalam ni tak boleh putus hubungan dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengan demikian kita sedang berdiri di hadapan sebuah kaedah yang mengatur urus agama, duniawi, fizik dan kejiwaan sekaligus. Inilah sebuah kondisi dan keadaan di mana selalu ada pada diri manusia secara umum. Manusia akan berhadapan sama dengan sampai kiamat ada sama masalah lagu ni. Misalnya seorang penyair berkata, maksudnya engkau ditetapkan berada di atas susah payah. Hidup di dunia ni. Kalau ahli falsafah Islam kata apa ada surga sebab tu hewan dunia ni tak sempurna. Ya ada tu. Sebab tu dia ada tempat yang sempurna. Tak ada sikit apa masalah. Cemburu pun tak ada. Allah buat kata-kata huduh Allah buat sebelum masuk surga. Jadi di dunia ni kena hadapilah sebab memang dunia ni gini sifatnya. Namun engkau menghendaki bersih dari beban dan kotoran. Itu kehendak manusia. Tapi Allah tidak buat gitu. Dan kita dapati secara realiti dalam hidup ni orang yang paling teruk diuji oleh Allah Nabi dan Rasul. Gitulah. Jadi kesimpulan yang pertama, kaedah yang kedua ni mengajar kita beberapa perkara. Ayat tadi kena ingatlah ayat tadi mengajar kita beberapa perkara. Yang pertama sekali, ayat ini mengajar kita tentang realiti kehidupan. Kita tidak boleh melepaskan diri daripada kesusahan. Tak boleh lepas. Mesti ada susah. Kalau orang itu kata dia tak pernah susah, mengarut. Sebab susah ni banyak jenis. Orang kaya ada susah cara dia. Kita tak boleh lepas. Lepas tu kegagalan. Yang keduanya, kegagalan itu adalah merupakan fitrah kehidupan manusia. Gagal itu. Yang ketiga, ayat ini mengajar kita, mendidik kita untuk sentiasa bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada usaha semata-mata. Siapa dia bergantung pada usaha semata-mata, itu bukan hidup orang beriman. Itu hidup orang non-Muslim. Dia anggap dia cerdik, dia rasa dia akan berjaya dengan sebab kejedikan dia. Sebab orang ahli mesyuarat semua, tokoh-tokoh belaka, orang mahir dia akan anggap berjaya. Kalau setakat itu sahaja, usaha dia akan kecewa. Dan itu bukan hidup orang beriman. Yang terakhir, mana umat Islam akan mempunyai jati diri yang hebat jika dia hanya bergantung kepada Allah selain daripada usaha-usaha yang dilakukan itu.